bagaimana ayat yang membawa manusia kepada ta'aruf boleh digunakan untuk membina ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Saya ada membaca tulisan Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang bertarikh 8 Ogos 2026 yang bertajuk DAP memimpin PH menyambung kerja penjajah hapuskan Melayu Islam. Saya mahu respon satu perkara sahaja, iaitu bagaimana orang politik dan dalam pembicaraan kali ini ia merujuk kepada Presiden PAS menggunakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran untuk persaingan politik. Apabila Al-Quran dipetik untuk menghalalkan satu kesimpulan politik secara bermudah-mudahan, ialah perkara yang amat mendukacitakan dan kita sama-sama mesti berhati-hati. Kerana di sana adanya ancaman Nabi SAW dalam sebuah hadis berstatus hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kata baginda, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran datang daripada pemikirannya sahaja, maka siaplah tempat duduknya daripada di dalam neraka. Sahabat-sahabat, parti-parti politik boleh salah. Ahli politik juga boleh salah. Saya sendiri juga boleh salah. Tetapi kalamullah Ta'ala tidak boleh dipaksa untuk membenarkan naratif politik kita. Saudara-saudara, DAP sudah tentu boleh dan perlu dikritik. Tidak sedikit kenyataan sebahagian pemimpin DAP yang memberikan bola tanggung pada lawan politik DAP itu sendiri, khususnya PAS. Dan ianya boleh digunakan sebagai bahan tuduhan, serangan dan apa-apa labelan kepada parti itu. Jadi di sini ada satu pihak yang sengaja mencari pasal dan ada satu pihak yang lain menggunakan peluang itu untuk menyerang, balas dengan secara melampau. Baik, kita kembali semula kepada tajuk yang saya ingin kongsikan dalam perkongsian kali ini. Dalam tulisan Presiden PAS itu, saya menilai sekurang-kurangnya ada 3 penggunaan ayat Al-Quran yang boleh kita fikirkan dan semak semula. Pertama, ayat dalam suratul Baqarah ayat 29, firmanullah Ta'ala, bahawa dia Allah menciptakan untuk manusia segala yang ada di atas muka bumi. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Ayat ini digunakan dalam artikel itu untuk kerangka penghujahan tentang kedudukan bangsa Melayu sebagai pemilik tanah air Malaysia ini. Sahabat-sahabat, benar latar sejarah dan identiti negara Malaysia sebelum merdeka, masyarakat Melayu adalah tonggak utama pembinaan dan penguasaan tanah Melayu. Tetapi persoalan yang saya ingin bawa ketika ini, adakah ayat 29 suratul Baqarah bermaksud begitu? Dalam tafsir-tafsir mu'tabar, ayat ini berbicara tentang kekuasaan Allah, penciptaan alam dan nikmat Allah itu kepada manusia. Ia bukan ayat yang mengatakan bumi ini diciptakan khusus untuk bangsa tertentu. Itu bukan maksudnya. Kalau disebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di atas muka bumi. Siapakah kamu itu? Merujuk kepada siapa? Manusia, Bani Adam. Bukan sekadar Melayu sahaja, kerana Cina itu manusia, India itu manusia, Iban itu manusia, Kadazan itu manusia, Melayu itu sendiri juga adalah manusia. Jadi jangan kita sempitkan keluasan makna ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mengesahkan satu naratif politik yang sangat khusus, kesimpulan yang dipaksa dengan ayat Quran semahu penulis itu sendiri, iaitu Presiden PAS. Kedua, suratul Hujurat ayat yang ke-13. Ini lebih menarik. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوا. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu dapat saling kenal mengenali. Kemudian Allah tutup daripada ayat ini apa? Semua kita tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di kalangan kamu.
Ayat ini sebenarnya membawa manusia keluar dari kesombongan identiti. Perbezaan bangsa itu diiktiraf, tapi kemuliaan tidak ditentukan oleh bangsa kerana ia ditentukan oleh kemuncak takwa. Jadi persoalan saya, bagaimana ayat yang membawa manusia kepada ta'aruf boleh digunakan untuk membina ketakutan bahawa kelompok kaum tertentu merupakan ancaman kepada kelompok yang lain. Kita boleh mempertahankan Melayu. Saya ini Melayu. Kita boleh mempertahankan kedudukan Islam. Saya ini Muslim, hidup dan mati insya-Allah dalam keadaan Muslim. Tapi jangan sampai ayat tentang kepelbagaian manusia akhirnya digunakan untuk membina jurang antara manusia. Ketiga, dan ini bagi saya adalah paling serius, iaitu surat Ali Imran ayat 118 hingga 120. Ayat ini menyebut soal bitanah, orang yang diberikan kepercayaan dekat tetapi memendam permusuhan dan menginginkan kemudaratan kepada umat Islam. Dalam konteks tafsir, ia berkaitan dengan kelompok yang benar-benar menunjukkan permusuhan, pengkhianatan dan ancaman terhadap umat Islam. Persoalannya, bolehkah ayat seperti ini dipindah fungsi kepada politik Malaysia hari ini? Bolehkah rakan-rakan yang dalam kabinet itu yang berlainan agama, namun warga negara Malaysia yang berlainan kaum atau parti politik yang kita tidak setujui dibingkai dengan ayat yang menggambarkan kelompok yang memendam permusuhan terhadap umat Islam? Kalau kita tidak berhati-hati, sahabat-sahabat, kita sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Kita menukar lawan politik menjadi seolah-olah lawan agama. Hari ini dia lawan pilihan raya kita, esok melalui bahasa agama, masyarakat mula melihat dia sebagai siapa? Musuh Islam. Itulah yang saya khawatir dan bimbangkan. Kerana sejarah politik kita sudah cukup panjang dengan politik yang membahagikan manusia kepada Islam dan lawan Islam berdasarkan parti politik. Jangan kita ulanginya. Saya ingin tegaskan sekali lagi. Saya tidak mengatakan jangan kritik DAP. Kritiklah. Kalau ada kenyataan DAP yang salah, lawan. Kalau beberapa keadaan mereka itu layak ditegur, tegurlah dengan keadaan lembut ataupun kasar. Kalau ada dasar yang bertentangan dengan perlembagaan, lawan. Kalau ada penghinaan terhadap Islam, ambil tindakan. Tetapi kritik mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Jangan ambil ayat Allah, kemudian masukkan nama parti politik ke dalam kerangka musuh agama tanpa disiplin tafsir yang sangat berhati-hati. Itulah perbezaan antara hujah politik dengan tafsir Al-Quran. Saya sendiri belajar, Alhamdulillah, dan mengajar dalam bidang pengajian Islam. Sebab itu, perkara seperti ini, mengambil ayat Quran dengan konteks yang silap, bukan perkara kecil. Saya juga boleh tersilap kalau tafsiran saya salah. Para ulama mufti dan ahli tafsir boleh membetulkan saya. Tetapi kalau penggunaan ayat untuk politik itu tersasar, kita juga mesti berani membetulkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Akhirnya parti akan datang dan pergi, kerajaan akan bertukar, kawan politik boleh menjadi lawan, dan lawan hari ini boleh menjadi kawan esok. Tetapi Al-Quranul Karim kekal sebagai kalam Allah Azza wa Jal. Jangan sampai politik yang berubah-ubah menyebabkan makna ayat Allah Ta'ala itu juga turut kita putar mengikut siapa kawan dan siapa lawan. Kerana pada akhirnya kita bukan sekadar akan ditanya, parti mana yang kamu sokong? Tetapi kita akan dipersoalkan tentang bagaimana kita bercakap atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.